Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan niaga TAE01. Saya berada di PS Pasir Pekan Hilir menghadiri Majlis Cahaya Ramadan anjuran TAE01. Pada tahun ini, kita telah berkolaborasi dengan Kolej KPTM di mana 30 orang pelajar yang tergolong daripada golongan asnaf telah menerima bantuan daripada pihak rakan niaga E01. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah, syabas dan jutaan terima kasih kepada semua rakan niaga TAE01 di atas kejayaan program kita pada hari ini, iaitu Cahaya Ramadan. Saya rasa program yang sangat bagus kerana kita dapat menceriakanlah pelajar-pelajar daripada KPTM tadi dan juga kerjasama dengan polis dalam memberikan helmet kepada pelajar-pelajar agama Al-Fahiyah di kawasan Pasir Pekan.